Mana itu ada ing gitu. Ada ing gitu. Ini dari mana saya ambil? Jadi kita ulang kaji balik. So kita sudah belajar apa tu pernyataan. Apa tu pernyataan? Rakyat, nama rakyat pernyataan rakyat. Ya, ada satu apa ya, ayat ke apa? Pernyataan ialah suatu ayat. Okey, suatu ayat yang dapat kita tentukan kebenarannya kan. Sama ada benar ataupun palsu, tapi bukan kedua-duanya sekali. Maksudnya kenyataannya adalah satu ayat yang kita boleh tentukan sama ada dia benar ataupun palsu. Okey, lepas tu kita belajar menentukan kebenaran pernyataan. So dalam matematik, kalau dia bagi satu-satu pernyataan, kita boleh cek sama ada pernyataan itu benar ataupun palsu. So, kalau macam dia bagi X, dia bagi Y, lepas tu dia bagi nombor-nombor, so kita kena cek lah. Kalau dia benar, kalau dia sebelah kiri sama dengan sebelah kanan, maksudnya dia benar. Kalau tidak, maksudnya dia palsu. Lepas tu kita belajar pasal penafian. Lepas kita tentukan suatu tu pernyataan dan kita tentukan sama ada dia benar ataupun dia palsu, kita boleh buat penafian. Dengan kita tambah apa ayat penafian? Bukan ataupun tidak. Okay, kalau kita sudah buat penafian, kalau asalnya pernyataan itu benar, dia akan jadi palsu. Kalau dia asalnya palsu, kita buat penafian, dia akan jadi benar. Dia boleh tukar-tukar sesuatu kenyataan itu jadi benar ataupun palsu. Lepas tu apa lagi kita belajar? Pernyataan majmuk kan? Ya, majmuk. Pernyataan majmuk. Pernyataan majmuk adalah gabungan dua pernyataan yang kita tambah dan ataupun atau. So, pernyataan majmuk adalah dua ayat, dua pernyataan yang kita gabungkan menggunakan dan ataupun atau. Okay, ini pun kita kena tahu macam mana kita mau nilai kebenaran dia. Okay, kalau ayat pernyataan majmuk menggunakan dan, kedua-dua kenyataan mesti benar. Kan sama, benar. Kalau dia benar dua-dua, barulah dia jadi benar. Kalau atau, salah satu benar, dia jadi benar. Okey? Apa lagi tu? Implikasi kan? Okay, lepas tu hari ini kita akan masuk implikasi. Pernyataan implikasi. So, pernyataan implikasi. Apa maksud implikasi? Siapa tahu implikasi? Implikasi. Bahasa Inggrisnya implication. Apa maksud implication? Implikasi. Apa maksud implikasi? Perkataan lain bagi implikasi apa? Perkataan lain bagi implikasi. Apa? Keadaan. Implikasi. Pernyataan. Perkataan lain bagi implikasi apa? Bahasa Melayu. Kan kamu buat karangan kan minta tukar perkataan kan? Implikasi. Apakah implikasi sekiranya sekian? Sebab akibat. Implikasi ini adalah perkataan lain bagi
akibat. Apakah implikasi sekiranya sekian-sekian sama dengan apakah akibatnya daripada sekian-sekian-sekian. So pernyataan implikasi dia punya bentuk adalah jika P maka Q. So P ni apa-apalah, apa-apa yang dia mau nyatakan. P ni adalah satu pernyataan. Apa yang dia mau nyatakan, lepas tu Q ni adalah dia punya akibat. So, P ni kita panggil anti jadian. Q ni adalah akibat. So, jika P maka Q. Maksudnya kalau kita buat P ni maka akan jadi Q. Inti jadian ni maksudnya dia di perkataan English apa hari itu? Antecedent kan? Inti jadian ni dari perkataan English. Kita jarang guna di dalam bahasa Melayu. Di perkataan English antecedent kalau saya tidak silap. Antecedent ni adalah berlaku sesuatu perkara sebelum berlaku sesuatu yang lain. Maksudnya sebelum sampai pada Q, dia kena ada P dulu. Jika P maka Q. Jika P maka Q. So ini adalah implikasi, adalah akibat. Contoh, inilah contoh kalau ada. Jika K ialah, contohnya, ada belum? Jika K ialah nombor perdana, maka Q maka K apa dia? Maka K mempunyai dua faktor sahaja. K mempunyai dua faktor sahaja. Jika K ialah nombor perdana, maka K mempunyai dua faktor sahaja. Nombor perdana tahu sudah kan nombor perdana? Nombor perdana ni adalah nombor yang hanya boleh dibahagi dengan satu ataupun dirinya sahaja. So maksudnya dia hanya boleh dibagi dengan satu ataupun dirinya sahaja. So maksudnya dia hanya ada dua faktor. Okay, so nombor perdana maka dua faktor sahaja. Okay. So ini kita panggil, jika K ialah, ini kita panggil inti jadian. Maka K ini akibat. Okey. Okey, so untuk implikasi, untuk kita menentukan kebenaran dia dan kita buat penafian dia, kita boleh manipulasi dia punya ayat. Okay, yang pertama, ini kita panggil implikasi. Ayat implikasi. Jika K maka Q. Lepas tu kita boleh buat, kita kasih terbalik dia punya. Okey, ini pernyataan ni benarkah palsu? Benar kan? Sebab semua nombor perdana mempunyai dua faktor sahaja, tidak lebih, tidak kurang. Okey, ini kita boleh kasih terbalik lagi untuk kita tengok macam mana kita mau kasih palsu, macam mana kita mau kasih benar sesuatu pernyataan. Okay, so ini implikasi, sini kita panggil akas. Akas ni jika Q maka P. Kalau implikasi jika P maka Q. Kalau kita terbalikkan dia punya ayat, dia jadi, dia panggil akas. Okay, so sini jika
Jika K mempunyai dua faktor, maka K ialah nombor perdana. Okey, ini benarkah palsu pernyataan ini? Jika K mempunyai dua faktor sahaja, maka K ialah nombor perdana. Benarkah palsu? Benar kan? Okey, macam mana kita mau kasih palsu lagi dia? Kita buat penafian. So, penafian pertama adalah penafian kepada implikasi. Ini kita panggil apa? Apa? Songsangan, ya, songsangan. Songsangan ini adalah penafian kepada implikasi. Penafian pada implikasi. So, jika kenapa buat penafian? Jika K bukan nombor perdana, maka K tidak mempunyai dua faktor sahaja. Benarkah palsu? Palsu? Benar? Benarkah palsu? Benar kan? Sebab ini dicerita pasal bukan nombor perdana. So, bukan nombor perdana, dia boleh lebih daripada dua faktor. Okey. Kemudian kita boleh buat penafian kepada akas. Ini kita panggil kontrapositif. Okey, so macam mana kita mau menafikan akas? Jika K tidak mempunyai dua faktor sahaja, maka K bukan nombor perdana. Benarkah palsu? Benar. So, ini masih benar lagi. So, semua ayat sini adalah benar. Nanti kamu akan jumpa implikasi yang kalau kita tukar dia akan jadi palsu, dia akan jadi benar. Okay, so, macam mana kita mau menentukan kebenaran sesuatu implikasi akas, songsangan dan kontrapositif? Kita akan tengok dia punya akibat. Ya, nanti kita anu lagi lah. Adakah lagi tinggal? Oh, hari satu. Okey. Ini yang pertama, bentuk implikasi yang pertama. Yang kedua, jika dan hanya jika kan? Hanya jika Q. So, P, jika dan hanya jika Q ini dihasilkan daripada dua implikasi. Contohnya, ada contoh apa? Okey. Jika K mempunyai arti. Oh, boleh pakai yang ini je balik. Jika K ialah nombor perdana, ini adalah jika P maka Q kan. Satu lagi implikasi dia adalah jika Q maka P. So, dia akan jadi ni.
Jika K, maka Q kan. Sini jika Q, maka P. So kalau dia jadi P jika dan hanya jika Q, so kita punya implikasi jadi K ialah nombor perdana jika dan hanya jika K mempunyai dua faktor saja. Okey? Okey. So itu pendedahan awal. Okay, kita buat latihan. Hari tu last kita sini kan, contoh 7 kan. D sudah kan? Sudah kan? E belum. Okey, E. Okay, so apa soalan dia? Soalan dia tentukan nilai kebenaran pernyataan majmuk yang berikut. Okay, so E atau so dia minta salah satu siap betul. Kalau betul salah satu maksudnya pernyataan itu adalah benar. So 2 tambah 3 sama dengan 23 atau 2 kali 3 sama dengan 23. Benar palsu? Palsu. F benar palsu? Benar kan? 5 kuasa 3 tu benar sudah. Okey, punca kuasa 125 sama dengan 5. Betulkah palsu? Punca kuasa 125 sama dengan 5. Betul? Palsu kan? Yang itu palsu. Dia sepatutnya punca kuasa 3 kan? Baru jadi 5. Sepatutnya punca kuasa 3. Okay, G. Hasil tambah sudut pendalaman segitiga atau segi 4 ialah 360. Benarkah palsu? Sudut pendalaman tahu sudut pendalaman? Tahu kan? Yang darjah-darjah di dalam kamu punya poligon. Contoh segitiga kan? Ini segitiga. Ini semua, ini panggil sudut pendalaman. So, segitiga berapa sudut pendalaman dia? 180. Segi 4 360. Ya. So ini adalah pernyataan benar palsu? Benar, sebab dia punya ayat majmuk dia adalah atau. H. Benar palsu? Benar kan? Dua-dua benar kan? Okey, benar. Okey, so ini jika P maka Q. Okey, contoh 8. Bentuk implikasi jika P maka Q dengan inti jadian dan akibat berikut. Inti jadian. So jika K boleh dibagi tepat dengan 5, maka K adalah gandaan 5. Okey, B. Jika set K subset kepada set L, maka bilangan K, N itu bilangan K lebih kecil atau sama dengan NL, bilangan L. Pandai. Contoh 9. Tentukan inti jadian dan akibat daripada implikasi jika P maka Q berikut. Okey, apa inti jadian A? X. Dia punya apa lagi? Akibat X ialah faktor bagi 64. B. Jika X tolak Y sama dengan kosong, lebih besar daripada kosong, maka X lebih besar daripada Y. Tentukan inti jadian. Apa? Iya. Inti jadian jika X tolak Y lebih besar daripada kosong. Ya, minta itulah. Tentukan inti jadian. Dalam buku teks masukkan jika. Tidak masuk jika. Okey, cari jika X tolak Y lebih besar daripada kosong. Dia punya implikasi X, dia punya akibat X besar daripada Y. X besar daripada Y.
Okay, ini yang dia gabung dua implikasi. Okay, A sudah kan? B. Jika Y sama dengan AX kuasa N tambah B ialah persamaan linear, maka N sama dengan 1. Jika N sama dengan 1, maka Y sama dengan EX kuasa N tambah B ialah persamaan linear. So, apa P kita? Y sama dengan, kita punya P ialah Y sama dengan EX kuasa N tambah B ialah persamaan linear. Hanya jika dan hanya jika N sama dengan 1. N sama dengan 1. Ini jarang dia lah. Dia tanya, tapi dia boleh tanya juga. P jika dan hanya jika. Biasanya kita pakai jika P maka Q. Okay, tulis dua implikasi berdasarkan implikasi P jika dan hanya jika Q yang berikut. Okay, apa kita punya P? Punca kuasa R sama dengan 15. Oh, dia minta ni kan? Apa? Tulis dua implikasi. Oh, dia minta dua implikasi. Okay, A. Jika punca kuasa R sama dengan 15, maka R sama dengan 5. Okey, implikasi yang kedua, jika R sama dengan 225, maka punca kuasa R sama dengan 15. Okay, B. Jika X kecil daripada 6, maka X tambah 10 kecil daripada 16. Okay, jika X tambah 10 kecil daripada 16, maka X kecil daripada 6. Kau ada penyelesaian sebelah sini? Okay, ini yang ini. Okay, contoh 12. Tulis akas songsangan dan kontrapositif bagi implikasi yang berikut. Implikasi dia, jika X adalah nombor positif, maka X lebih besar daripada kosong. So, apa dia punya akas? Jika X lebih besar daripada kosong, maka X ialah nombor positif. Songsangan dia, jika X bukan nombor positif, maka X lebih kecil. Ya, kita boleh kasih tukar dia punya perkataan. Maka X lebih kecil daripada kosong. Buku teks lebih kecil ke? Atau tidak lebih besar? Tidak lebih besar. Okey, kita buku teks lah. Maka X tidak lebih besar daripada kosong. B, benar kan? Kontrapositif. Jika X tidak lebih besar daripada kosong, maka X bukan nombor positif. B, akas, jika P tambah Q, P tolak Q lebih besar daripada kosong, maka P kuasa 2 tolak Q kuasa 2 lebih besar daripada kosong. Dia punya songsangan, jika P kuasa 2 dia lebih kecil kan, jadi begini kan? Tertukar dia punya sign. Maka lebih kecil daripada kosong. Daripada kosong. Dia punya kontrapositif, jika P tambah Q tolak Q lebih kecil daripada kosong, maka P kuasa 2 tolak Q kuasa 2 kecil daripada kosong. C, akas dia, jika X tambah 1 sama dengan 6, maka X sama dengan 5. Songsangan, jika X begini kan, tidak sama dengan 5, maka X tambah 1 tidak sama dengan 6. Kontrapositif,
Jika X tambah 1 tidak sama dengan 6, maka X tidak sama dengan 5. Okey. So ini macam mana kita menentukan kebenaran implikasi, akas, songsangan dan kontra positif. So nilai kebenaran implikasi jika P maka Q adalah sentiasa benar kecuali apabila P benar dan Q palsu berlaku pada masa yang serentak. Jika suatu intijadian palsu, maka implikasi jika P maka Q sentiasa benar tanpa bergantung pada nilai kebenaran akibatnya. Okey, kita benar palsu. Okey, tengok contoh lah. Contoh 13. Tentukan nilai kebenaran implikasi akas, songsangan dan kontrapositif bagi implikasi jika 2 darab 3 sama dengan 6, maka 6 tolak 2 darab 3 sama dengan 18. Okey, yang P itu intijadian, benarkah palsu? So, sini benar kan? Okey, kita punya akibat palsu. Dia sepatutnya apa jawapan dia? Dia sepatutnya negatif 2 darab 3. Kan negatif 2 darab 3 berapa? Negatif 6. Ya, tambah 8. Jadi 2 kan? Sebab ini kita darab dulu. Iya. 2 lah kan? Ini yang pakai BODMAS tu. Ingat lagi BODMAS? Ingat lagi? Ini BODMAS ni adalah aturan macam mana kita mau buat operasi tambah tolak darab bahagi. Kalau bercampur macam ni kan, ada tolak ada darab kan. So mana yang duluan? Yang duluan adalah darab. Macam ini BODMAS ni, ini adalah B ni bracket kosong ni tiada apa-apa lah, ni tiada apa-apa. So D ni division bahagi, M ni multiplication, ni tambah tolak. So apa-apa operasi pengiraan mula dengan bracket dulu, mula dengan kurungan. Lepas tu bahagi, kalau tiada bahagi buat darab, kalau tiada darab baru tambah ataupun tolak. So ini adalah palsu. Okey, kita tengok balik sini, dia cakap implikasi jika P maka Q adalah sentiasa benar kecuali apabila P benar dan Q palsu berlaku pada masa yang serentak. So sini P kita benar kan? So kita punya Q palsu, so ini adalah palsu. Okay, ini baru implikasi. Dia punya akas. Jika 8 tolak 2 darab 3 sama dengan 18, maka sama dengan 6. Okay, so kita punya P palsu, kita punya Q benar. So ini adalah benar. Kan? Tengok balik sini. Jika P maka Q ada implikasi adalah sentiasa benar kecuali apabila P benar dan Q palsu berlaku pada masa yang serentak. Okey, lepas tu kita punya apa lagi? Songsangan. Apa songsangan kita? Jika darab 3 tidak sama dengan 6, maka sama dengan 18. So itu benarkah palsu? Benar. Benar kan? Sebab sini kita punya
Kita punya P pun benar sudah. Palsu kan dia punya P kan? Dia punya P palsu. Kita punya Q benar. So dia punya jawapan adalah benar. Kontrapositif, jika 8 tolak 2 darab 3 tidak sama dengan 18, maka 2 darab 3 tidak sama dengan 6. Benarkah palsu? Palsu, sebab kita sini palsu, sini benar. Kita punya Q jadi palsu. Kalau sini palsu. Okey. Boleh faham? Ada soalan? Tiada soalan? Bagus. Ini adalah bagaimanakah anda menentukan contoh penyangkal untuk menafikan kebenaran pernyataan tertentu. Okey, bagi setiap pernyataan palsu sekurang-kurangnya satu contoh penyangkal boleh diberi untuk menafikan kebenaran pernyataan tersebut. Sebagai contoh, pernyataan semua poligon mempunyai 2 atau lebih perpenjuru adalah palsu kerana segitiga tidak mempunyai perpenjuru. Okay, so dia punya penyangkal tu adalah contoh penyangkal dia punya penyangkal adalah segitiga. Segitiga di sini merupakan contoh penyangkal untuk menyokong nilai palsu tersebut. Okey, contoh 14, tentukan nilai kebenaran pernyataan matematik di bawah. Sekiranya palsu, berikan satu contoh penyangkal untuk menyokong jawapan anda. A. Semua poligon mempunyai hasil tambah sudut kedalaman 180. Benarkah palsu? Palsu. Penyangkal dia segi 4 mempunyai hasil tambah sudut kedalaman 360. Okay, cukup satu penyangkal saja. B. Sebilangan nombor perdana ialah nombor genap. Benarkah palsu? Benarkah palsu? Benar kan? Sebilangan. Apa nombor perdana yang nombor genap? 2. Yang lain semua nombor ganjil. So, kalau sebilangan maksudnya ada di dalam nombor perdana tu nombor genap. So itu adalah benar. 4 dan 8 ialah faktor bagi 20. Benarkah palsu? Benarkah palsu? Palsu kan? 4 tu betul, 8 tu salah. So dia palsu. Apa? Penyangkal dia 8 apa ni? 8 bukan faktor bagi 20. Okey, 6 atau 36 ialah gandaan 9. Benarkah palsu? 6 atau 36 ialah gandaan 9. Benar kan? So dia pakai atau. 6 tu bukan gandaan 9 tapi 36 tu adalah gandaan 9. So dia benar sebab dia pakai situ atau. Kalau dan dia baru jadi palsu. Macam yang C tu. Okey, Luqman. Idra si Luqman. Rahman ke Rahman? Okey. Ryan, okey Ryan. Okey. Okey, seterusnya. Tulis pernyataan matematik yang dikehendaki dalam kurungan bagi setiap yang berikut. Kemudian tentukan nilai kebenaran bagi pernyataan yang ditulis. Oh, ditulis pernyataan. Okey. Sekiranya palsu, berikan satu contoh penyangkal untuk menyokong jawapan anda. 6 adalah unsur bagi set 3, 6 dan 9. So, disuruh buat apa? Penafian. Okey, buat penafian. So, 6 bukan unsur. Macam mana dia punya penafian? Tulis begini saja. Adakah begitu? Ada begitu. Dia cross ya kah? Dia cross. Okey, dia cross ya. Okey, ini maksudnya elemen. Elemen ni unsur. 6 adalah unsur bagi dalam set
369. Okay, so adakah dia minta kita tulis, dia minta kita buat penafian. Okey, penafian kita benarkah palsu? Palsu kan? Kenapa palsu? Sebab 6 adalah elemen adalah unsur dalam set 369. 6 tu memang ada di dalam set. Dan ini kita panggil set. Ini set. Okay, B. Semua gandaan 10 ialah gandaan 2. Buat penafian. Ya, buat penafian. Apa penafian dia? Bukan semua gandaan 10 ialah gandaan 2. Okay, benarkah palsu? Benarkah palsu? Palsu. Palsu kah benar? Palsu. Kenapa palsu? Sebab semua gandaan 10 ialah gandaan 2. Kan? Sebenarnya kita mau tentukan kita berapa? 10, 20, 30. Sebenarnya kita mau tentukan dia adalah gandaan 2, kita bahagi 2. Kalau boleh dibagi dengan tepat semua nombor-nombor gandaan 10, maka dia adalah gandaan gandaan 2. Ya, gandaan 2. Boleh faham? Ada soalan? Kalau ada soalan, solve ya. Dia itu slow. Okay, C. Jika X besar daripada 5, maka X besar daripada 3. Okay, buat akas. Jika X besar daripada 3, maka X besar daripada 5. Benarkah palsu? Akas kita benarkah palsu? Jika X besar daripada 3, maka X besar daripada 5. Palsu. Palsu. Kenapa palsu? Ya, sebab tidak semestinya kalau kita punya akas kan, jika X besar daripada 3, maka X besar daripada 5. Tidak semestinya sampai 5 kita punya X. Dia boleh jadi 4, dia boleh jadi 3.5, dia boleh jadi 4.5. Tidak semestinya dia pergi 5. Okey, yang jika X besar daripada 5, maka X besar daripada 3. Benarkah palsu? Ya, benar kan? Sebab kalau dia lebih daripada 5, confirm lah dia lebih daripada 3. Jadi faham? Faham? Okey. D. Jika X punca kepada X kuasa 3 tolak 1 sama dengan kosong, maka X sama dengan 1. So, ini adalah dia punya implikasi. Disuruh kita buat songsangan. Ya, apa songsangan dia? Jika X tidak sama dengan 1, maka X apa? Apa tu? Ya, penafian kepada implikasi. So ini adalah kita punya implikasi kan? Jika X punca kepada X kuasa 3 tolak 1 sama dengan kosong, maka X sama dengan 1. Itu implikasi. Kecuali dia beritahu itu adalah akas ataupun benda-benda lain. Kalau tidak ada beritahu, kita anggap itu sebagai implikasi. Okay, daripada implikasi dia minta songsangan. So songsangan adalah penafian kepada implikasi kan? Ya. So jika X punca kepada X kuasa 3 tolak 1 sama dengan kosong. Ni macam mana ya penafian? Tidak sama dengan kan? Tidak sama dengan kosong. Okey, jika X punca kepada X kuasa 3 tolak 1 tidak sama dengan kosong, maka X tidak sama dengan 1. Okey, benarkah palsu? Benarkah palsu? Benarkah palsu? Benarkah palsu? Benar. Kenapa benar? Sebab
Kita kasih masuk dia punya nilai. So, pertama kita tengok, okey, kalau sini kita kasih masuk, kita punya implikasi dulu. Dia bilang, kalau X punca kepada X kuasa 3, tolak 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. So, kita masukkan X sama dengan 1 ni, masukkan dalam sini. So, 1 kuasa 3 sama dengan 1 kan, tolak 1 sama dengan 0. So, ini kita punya implikasi sini adalah benar sudah kan? Kita buat songsangan. So, kita buat songsangan jika X punca kepada X kuasa 3 tidak sama dengan 0, maka X tidak sama dengan 1. Nampak kan? Logik kan? Maksudnya X ni bukan sama dengan 1. So, apa yang bukan sama dengan 1? Contohnya 2. Kan? Okay, kalau kita masukkan 2 ke dalam sini, dia jadi berapa? Jadi 1. 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 sama dengan 8 kan? Ya kan? 2 kali 2, 4. 2 kali 4, 8. 8 tolak 1 tidak sama dengan? Ya. Macam mana soalannya? Jika X bukan punca kepada 3X. Oh, jika X bukan punca kepada X kuasa 3 tolak 1 sama dengan 0, maka oh, di sini dia letak apa? Bukan. Yang sini? Dia begitu saja. Oh, di sini saya dikasih begitu. Jika X bukan punca kepada X kuasa 3 tolak 1 sama dengan 0, maka X tidak sama dengan 1. Jika X bukan punca kepada X kuasa 3 tolak 1 sama dengan 0, maka X tidak sama dengan 1. Betul. Sebab sini, macam mana kita mau tentukan punca di sini? Punca? Ya. Kalau dia bagi begini, maksudnya sini mesti sama dengan sebelah sini kan? So kalau ini 1 masuk sini, dia jadi 1 tolak 1 sama dengan 0. So maksudnya ini adalah punca. So kalau dia cakap sini bukan punca, maksudnya X ni bukan sama dengan 1. So, kalau bukan sama dengan 1, dia tidak akan dapat 0. Okey. Ada soalan? I. Jika K kuasa 2 sama dengan besar daripada 0, maka K besar daripada 0. Kontrapositif. Jika K kecil daripada 0, maka K kuasa 2 kecil daripada 0. Benarkah palsu? Palsu kan? Apa jawaban buku teks? Palsu kan? Okey, palsu. Kenapa palsu? Iya, sebab kecil daripada 0 ini maksudnya nomor-nomor negatif. So, apa-apa nomor negatif kalau kita kasih kuasa 2 akan jadi positif. So, ya kita tulis balik dia punya no. Apa dia punya kontrapositif? Jika K kecil daripada 0, maka K kuasa 2 kecil daripada 0. So kalau K lebih kecil daripada 0, maksudnya nomor-nomor negatif kan? So nombor negatif kalau kita kasih kuasa 2, dia akan sentiasa lebih besar daripada 0. Dia akan sentiasa jadi positif, tidak akan jadi negatif. So palsu kan jawabannya? Palsu.
Oh, habis masa sudah. Astagfirullahaladzim.